Kita kena buktikan secara sistem ataupun secara fizikal yang deforestation tidak berlaku pada sumber buah yang diproses untuk menghasilkan produk yang meet EUDR punya specification. Jadi dekat situlah bila kita dah faham requirements yang diperlukan, barulah kita nampak cara untuk kita develop, redevelop, recustomize FGV top tersebut menjurus kepada EUDR punya keperluan. So dekat FGV ni, seperti yang saya mention tadi, hampir keseluruhan sistem dibangunkan oleh FGV Prodata. So buah FFB, buah sawit yang dihantar daripada ladang FGV, kita ada sistem yang kita panggil intelligent map yang telah kita buat. Kita dah fly drone untuk kita dapatkan stand per hektar untuk buah-buah, untuk pokok-pokok.